daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata satu hari dia keluar pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Madinah. Sayyidina Umar dia kata satu hari dia saja keluar pergi ke masjid, bukan waktu semayang. Dia saja keluar pergi ke masjid nak i'tikaf. Fawajada Mu'az bin Jabal. Bila dia sampai, dia tengok ada satu orang duduk di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bila Umar sampai di masjid, dia nampak ada satu orang duduk di tepi kubur Nabi duduk menangis. Faqala Umar pergi dekat dia. Umar tengok, oh, Mu'az bin Jabal. Ini bukan kecil anak, ini bukan sahabat kecil. Dalam ramai-ramai sahabat, dia jadi sahabat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pilih dia untuk jadi guru untuk mengajar umat Islam lain di tempat lain. Bila Umar sampai, Umar tengok Mu'az duduk menangis di tepi kubur Nabi. Umar kata dekat dia, ma yubkik. Umar kata, wahai Mu'az, pasal apa menangis ni? Kata Mu'az, yubkini syai'un sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku menangis ni kerana aku teringat benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.